Percaya tak, ada orang beli 1 gram ni dengan harga RM10,000. Ya, RM10,000 untuk 1 gram emas. Okey, selain kes kena scam, ada juga orang yang beli emas dengan hati yang tulus, niat nak menyimpan tapi akhirnya rugi besar sebab tak faham asas untuk beli emas. Syarat paling penting kan bila kita nak beli emas ni, harganya kelas sepadan dengan gram yang kita bayar. Contohnya kalau harga semasa RM600 per gram, harga untuk RM550 ataupun RM610 tu masih lagi logik dan boleh diterima. Tapi masalahnya ada yang beli emas harga RM10, harga RM20, kononnya nak mampu milik. Tapi bila kita tengok balik, beratnya cumalah 0.001 gram. Kalaulah 0.001 gram ni harga dia RM10, nak cukupkan 1 gram kena darab dengan RM1,000. Maksudnya RM10 darab dengan RM1,000 bersamaan dengan RM10,000. Maknanya dia beli 1 gram emas ni pada nilai RM10,000 tanpa dia sedar. So logik ke? So kesimpulannya, sebelum kita beli emas, pastikan semak harga per gram dahulu. Nak tahu harga emas yang betul, boleh tengok dekat laman web rasmi Public Gold setiap hari. Dan bagi mereka berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi borang WhatsApp dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.